Ketika Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad kata lagi, bauknya tendai-daimu. Nah, gigit nyop. Tiba-tiba ada seorang perempuan duduk belakang Nabi. Nah, budak lah. Dalam hadis ni kata dia pakai baju ni terbuka lagi sini. Maknanya syariat pada masa tu tidak wajib lagi tutup kepala. Ya syariat ni ikut Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kata tutup, baru tutup. Tak tutup tak tahu. Maka terbuka lagi pada masa tu. Mari tu gak bawa sapu tangan bawa air ikut Nabi Muhammad. Pok kena tendai, dia pun ambil sapu tangan, sapu. Dia ambil sapu tangan, dia sapu muka Nabi. Lepas tu dia ambil air, dia beri ke Nabi minum. Mata Rasulullah kata, maka Nabi akak pada Nabi royak. Anak perempuan ku, tutup kat sikit lekungmu. Nah, maka orang tanya, siapa dia perempuan saat ni? Perempuan itu adalah Zainab. Kadang-kadang Nabi balik rumah. Baju dia kotor. Baju dia kotor, baju dia cari. Maka apabila mak buka pintu, Nabi dia ada anak tino. Maka anak tino dia sambut dia. Anak tino dia kata, ayah nyanyo. Bola ayah buat kerja lah guna ayah. Nyanyo kat ayah kata. Pagi tadi saja baru basuh baju, balik kotor dah. Maka Nabi Muhammad royak, jangan bimbang wahai Fatimah. Demi Allah, agama kita ni akan sapa kepada semua rumah-rumah orang. Sama ada rumah batu ke rumah kayu ke rumah kapu, akan sapa agama ayah ni. Dengan kemuliaan seorang yang mulia dan kehinaan seorang yang hina.
Dengan apa cara akan sapa agama ayah jangan bimbang wahai Fatimah. Tu Nabi tiap-tiap hari lagu mana dia bawa agama. Kita mudah. Mudah ni pun payah pok kita.